Wahai suami, awak biarkan isteri awak jahil bab tentang darah wanita, anak perempuan awak, keluarga awak juga berdosa, mereka lagilah berdosa. Saya nak cerita, hampir 90% wanita dia tak tahu tentang perkara ini. Contoh, awak tidur dan ketika itu awak bangun ketika waktu isyak. Katakan awak bangun pukul 5.50 pagi. Ketika ini masih lagi waktu isyak, betul tak? Belum masuk waktu subuh. Baik, subuh awak tahu lebih kurang pukul 6. Pukul 6 pagi ni awak tahu ini masuknya waktu subuh. Awak bangun pagi, awak tengok-tengok, awak punya darah dah kering, dah suci dah, tak ada darah dah. Maka awak pun nak pergi mandi lah. Awak nak pergi mandi lah sebab awak dah suci. Ketika awak nak mandi, baru je masuk bilik air, tiba-tiba azan. Maka perlu tak kita qadakkan isyak kita? Ya, mesti diqadakkan isyak kita. Mesti diqadakkan isyak kita. Dan ramai juga wanita dia tak tahu. Bukan setakat pada isyak sahaja, wajib juga awak mengqadakkan solat maghrib awak. Ustaz, kan tadi maghrib tadi kan keluar darah. Lagipun saya baru bangun Ustaz, saya tak solatlah maghrib tadi sebab keluar darah. Lagipun saya baru bangun. Saya bangun pukul 5.50, saya tengok-tengok tak ada darah. Baru saya nak mandi. Kena qadak maghrib juga ke? Ya, kena qadakkan. Sebab apa? Kita belajar solat yang boleh dijamakkan kena qadak yang sebelum. Begitu. Maka wahai wanita sekalian, kalau awak nak tahu tentang bab darah wanita ini dengan lebih detail, kita ada buku yang berwarna dengan bernota sekali. Penerangan yang sangat detail tentang bab darah wanita ini. Awak boleh tekan beg kuning kat bawah itu. Tekan beg kuning sekarang. Wahai suami, awak biarkan isteri awak jahil bab tentang darah wanita, anak perempuan awak, keluarga awak juga berdosa, mereka lagilah berdosa. Tekan beg kuning sekarang. Jom kita belajar.